Jadi kita dah bincang beberapa benda yang dalam keputusan pada hari ini berkaitan dengan peniaga, khususnya peniaga di jalan protokol. Ini perlu kita ingat, jalan ini adalah jalan protokol yang mesti kita masyarakat umum di Embas kena satu ada kepekaan berkaitan dengan jalan. Jadi benda ni mesti kena ada kepekaan berkaitan dengan keselamatan, ciri keselamatan pengguna, juga ciri-ciri kebersihan dan sebagainya. Sudah pasti kita kena tengok jalan-jalan protokol ni untuk lebih indah, lebih cantik, sama dengan jalan protokol di mana-mana negeri, bukan melibatkan di Embas saja. Kita juga nak tengok di mana-mana jalan protokol yang agak baik di setengah-setengah tempat. Jadi pada hari ini di Mali Penuh kita buat keputusan untuk kita nak tengok balik jalan protokol ni bersama dengan penjaja yang ada di sekitar jalan protokol. Kita akan panggil, insyaAllah kita akan berbincang balik macam mana kaedah untuk kita nak selesaikan. Kita tak lepas tangan untuk drastik berkaitan dengan tindakan kita di peringkat perpasaan dan sebagainya. Kita masih boleh, kita akan berbincang dengan peniaga-peniaga dan insyaAllah kita akan tetapkan satu tarikh, insyaAllah kalau tak ada arah melintang 10 bulan April tu, kita akan panggil semua, kita panggil penjaja yang ada sekitar jalan protokol, kita panggil pengurusi persatuan penjaja yang ada dan juga jabatan macam yang terlibat di Embas sendiri, jabatan kesejahteraan dan sebagainya. Kita nak dalam keadaan semua berlapang dada, semua agak win-win situation, peniaga pun seronok, kita pun seronok. Kita nak lebih bandaria kita ni lebih ceria dan juga insyaAllah target kita budaya huni dan sebagainya. Kita nak panggil orang ramai, terutama sekali berkaitan dengan tahun melawat Kedah. Kita kena susun bagi cantik, peniaga pun suka dan peniaga pun insyaAllah boleh cari makan dan sebagainya. Dan saya harapkan ini benda ni kita akan dapat satu keputusan yang agak baik bersama dengan penjaja dan pengurusi penjaja pada hari yang akan insyaAllah kita akan tamatkan berkaitan dengan perjumpaan dan juga permasalahan yang berakhir. Terima kasih.